Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Cukai anda, masa depan kita. Assalamualaikum, selamat pagi kembali dalam Klinik Cukai di Bernama Radio. Pasti kami bawakan wakil dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ya, kepada anda iaitu Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri, Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Bersama kami berdua, Raifa dan juga Arif Muhammad, kita nak kupas hari ini berkenaan dengan e-filing 2026 Tanggungjawab Pendapatan Perniagaan. Assalamualaikum, selamat pagi bos. Pagi bos. Kita lock bos lah. Selamat pagi, selamat pagi. Okey, terima kasih bersama dengan kami. Dan hari ini fokus kita adalah berkaitan dengan individu yang ada pendapatan perniagaan. Okey, kalau yang pegajian ni dah settle rasanya. Yang mana yang 15 Mei yang lepas. Yang mana dah dapat, orang kata dia punya pulangan balik mungkin dah habis. Biasa dah habis dah tu. Biasa dah guna masa raya. Macam itulah contohnya. Okey, tapi kita nak betulkan juga kerana ramai yang beranggapan hanya individu makan gaji je yang kena bayar cukai. Jadi kita nak tahu, mungkin boleh jelaskan siapa sebenarnya yang wajib laporkan pendapatan kepada hasil, termasuk sebenarnya individu yang ada perniagaan ataupun profesi sendiri. Okey, panjang soalan DJ Raifa ya. Pertamanya terima kasih kepada pihak Bernama Radio, DJ Raifa dan juga DJ Arif ya atas jemputan dan untuk kita bagi sesi perkongsian lah kesedaran kepada orang awam, terutamanya hari ini eksklusif kepada pendengar-pendengar di Bernama Radio ya. Sebelum saya mula, saya nak cerita sedikit lah di peringkat kita kata skop pengenaan cukai di lembaga hasil ya. Sebab dia sama je mana-mana individu pun, tapi skop pengenaan cukai kami di lembaga hasil, kita kata apa jua pendapatan yang terbit di Malaysia, maksudnya puncanya tu jalankan operasi tu di Malaysia, ataupun pendapatan yang you terima di Malaysia datang daripada luar negara. Ada juga sumber income tu datang pada luar negara tapi you terima di Malaysia ya. So dia ada dua keadaan kat sini, sama ada memang dia betul-betul operate yang terbit di Malaysia ataupun memang you dapat daripada luar negara di Malaysia ya. Contoh ringkas lah nampak DJ Arif macam anggut tapi confused. So contoh ringkas saya yang saya berbagi untuk pendapatan yang diterima daripada luar Malaysia yang memang berbalik pada topik kita pada hari ini, iaitu yang individu menjalankan perniagaan. So kalau kita tengok terutamanya yang kita Insta famous kita kan, ataupun banyak yang buat paid review di peringkat media sosial terutamanya. So media sosial kita terutamanya yang kita tengok yang paling aktif YouTube, TikTok sekarang ni kan. So kebanyakan mereka dia punya pengendali ataupun kita katakan pengkalan sumber utama mereka tu bukan di Malaysia, daripada luar negara ya. Operasi utama mereka di sana. So kita individu yang rakyat Malaysia tu dia hanya menggunakan pengkalan mereka sahaja, platform tu untuk menjana income. So semua itu bila dia ada income yang you terima hasil operasi di Malaysia, maka perlu dah dicukai di Malaysia ya. Okay, itu satu. Lepas tu kita tengok dari sudut taraf mas tautin pula. So di peringkat lembaga hasil ni kita tak sama dari sudut warga negara. So kita tengok dia punya mas tautin pula. Mas tautin ni boleh juga seorang warga negara ni dia bukan seorang pemas tautin di Malaysia. Dia tak semestinya you mesti rakyat Malaysia you terus mas tautin. So mas tautin di peringkat definisi lembaga hasil di bawah section 7 ya. 7 bracket 1 kita kata dia tu sepatutnya berada di Malaysia sama ada dalam satu tempoh atau tempoh-tempoh dalam tempoh setahun ni mesti cukup 182 hari dan ke atas. Dia tak boleh minimum than that. So kalau dia more than that, 182 hari yang ke atas, ni risau juga untuk mana-mana kita punya YouTuber yang suka melancong ya. Ke sana ke sini. So itu kena tengok balik dia punya bilangan hari yang duduk di Malaysia. Kalau cukup 182 hari, maka you diiktiraf sebagai seorang pemas tautin di Malaysia dan akhirnya you boleh tuntut segala pelepasan yang ada dalam e-filing. So kalau you bukan pemas tautin, you tak boleh tuntut sebarang pelepasan. Dan kadar cukai untuk bukan pemas tautin ni 30%. Memang fix 30%, tapi untuk rakyat Malaysia yang jadi pemas tautin ataupun warga negara yang luar tu jadi pemas tautin di Malaysia, then dia layak untuk dapat kita punya tax schedule lah, rate tu ya. So 5,000 pun belum tentu you kena cukai dari sudut pendapatan setahun. Okay, berbalik kepada soalan Raifa, itu pengenalan saya tadi. So soalan Raifa tadi, siapakah individu yang sebenarnya menjalankan perniagaan ni?
So individu yang menjalankan perniagaan ni dia adalah mana-mana individu yang sebenarnya yang dapat keuntungan hasil daripada aktiviti perniagaan atau aktiviti yang berupa perniagaan. Sebab zaman sekarang, zaman moden ni, so dia ada macam-macam aktiviti tapi dia macam boleh lari sikit dia punya tu ya. Di peringkat lembaga kita anggap kalau aktiviti tu berupa perniagaan pun, dan ada juga individu yang sebenarnya menggunakan profession dia sendiri. So profession ni dia adalah orang yang ada kelayakan, ada kemahiran. So kita bagi dia CJ pengiktirafan tu, dan akhirnya because of profession dia tu dia dapat income. Contohnya ya, doktor. So orang percaya dia doktor kan, then dia buat klinik, orang pergi. So lepas tu jurulatih sukan ni, so dia pun buat juga. Lepas tu yang ambil CJ kemahiran buka bengkel kereta, bengkel motor pun sama juga. Ya, lawyer, accountant, cikgu buka pusat tuition. Sekarang kita tengok banyak juga tuition online yang berdaftar kan. So juga perkara-perkara berkenaan lah yang kita katakan sebagai profession yang dapatkan keuntungan. Dan akhirnya sebenarnya dia kena laporkan pendapatan kepada kita lah di Malaysia ya. Ringkas je yang boleh saya share hari ni sebab nak elakkan kesalahfahaman. So DJ Arif, DJ Raifa yang saya boleh cakap, so mana-mana individu yang jalankan bisnes aktiviti berupa perniagaan ni, sama ada you ni daftar ke, tak daftar ke, you ada lesen bisnes ke, tak ada lesen ke, you punya bisnes ni kecil ke, besar ke, sederhana ke, ataupun you punya bisnes ni rugi sekalipun, ataupun you untung kecil pun, you tetap perlu lapor kepada pihak lembaga hasil. Sebab bezanya orang buat bisnes dengan makan gaji ni, so makan gaji kita ada satu ambang, threshold yang kita letak ya. Tapi untuk individu yang jalankan bisnes tak ada. Okey. You buat je bisnes, you kena lapor terus. Okey. Okay. Saya nak tahu juga sebabnya sebab tadi kan rugi ke untung ke kena juga lapor. Misal katalah kita buat bisnes, kita tahu dia punya haul tu setahun kan tuan. Okey, bulan ketiga meletup bisnes kita. Bulan kelima tutup. So 6-7 tu kita dah buat kerja lain dah. Okey. Kerja lain tu maksudnya apa? Bisnes juga Bisnes ke? juga tapi macam kais pagi makan pagi lah sedia tu. Okey. Kena lapor juga ke 5 bulan pertama. Saya dah tutup kedai saya. Bagus soalan tu. Sebab banyak juga orang yang begitu. Termasuk juga kes-kes individu yang meninggal dunia. Ya. So boleh juga sebenarnya. So dia perlu juga lapor kepada pihak lembaga hasil. Walaupun 5 bulan pertama, lepas tu tiba-tiba off sekejap, lepas tu buat bisnes yang macam tak berdaftar apa-apa, tetap perlu lapor. Wak emas RM1 pun untungnya, tetap perlu lapor pada pihak lembaga hasil. Okey. Maksudnya untung ke rugi ke apa jadi dengan perniagaan, lapor. Lapor, betul. Perniagaan terbakar ke, lapor. Lapor. Kalau banyak pula soalan kita kan. Kalau macam personal shopper ataupun tu macam mana? Lepas tu pula ni Cik Hilmi tanya, yang buat live beria-ria guna macam-macam platform, macam mana dia ni bayar ke tak? Ada ke mata-mata yang tangkap dia kalau tak bayar? Okey. Cik Hilmi bersikap kuasaan. So kita pun dekat lembaga hasil ni kita ada juga jabatan yang bertindak selaku profiler lah so akan buat semakan semua everything. So tak perlu risau, memang bila mediumnya tu ke media sosial, memang kita pun akan adalah mata-mata yang melihat dan juga akhirnya siasat lah di belakang tu. So kalau kita tengok pun kerjasama peringkat lembaga hasil dengan banyak juga media sosial yang ada platform-platform yang berupa perniagaan ini, kita pun ada banyak kerjasama yang kita buat. So kalau kita tengok TikTok Shop pun sekarang, kalau you nak keluar duit pun everything kita dah minta nombor TIN you, so nombor cukai you. So you dah kena dah juga report kat situ ya. Lepas tu pendekatan lain yang kita gunakan di peringkat e-invoice juga. So perkara tu juga sangat-sangat membantu kita lah di peringkat lembaga hasil untuk menjejak manusia-manusia yang ramai orang kata mereka tak lapor and what not ni dah ya. Tapi sebenarnya bila mereka dah dapat surat daripada kita, notis, masa tu saya percaya DJ Raifa pun pernah melalui pengalaman tu, dan dia memang sedia maklum lah apa tindakan-tindakan yang individu berkenaan perlu lakukan. Tak terlepas tak akan terlepas insyaAllah. Walaupun jenama lain, orang yang lain buat live, tak terlepas. Betul. Baik. Tadi awal-awal tadi bos dah cerita sikit. Bos lah. Okey, perbezaan antara makan gaji dengan perniagaan. Tuan dah sentuh sikit berkenaan dengan perbezaan dari segi ratio dan juga ambang dia. Perbezaan lain juga kita nak tahu, dan apa sebenarnya risiko sekiranya ataupun risiko yang anda dihadapi sekiranya ada antara mereka ni gagal nak hantar, gagal nak lapor pendapatan mereka.
Okey, terima kasih soalan DJ Arif. Saya rasa sebab berbalik pada kekeliruan orang awam juga ya. Sebab kekeliruan orang awam ni sebab antara individu yang makan gaji dan individu yang menjalankan perniagaan. Sebab ada rakyat Malaysia bila digalakkan oleh kerajaan untuk buat side income, passive income ya. Mereka juga sebenarnya ada juga buat bisnes. Lagilah yang tak berdaftar yang kecil-kecil yang diorang kata ala kita ni Kata kecil kata tapi gelang kecil. sampai sikap. Begitu. Terima kasih sebab faham. Benda tentu jugalah gelangnya, keretanya, rumahnya. Yang kita tak nampak ya. So antaranya macam contohlah tadi dia kata buat live kan. Live kadang-kadang saya pernah tengok orang buat live sejam je dapat RM5,000. So maksudnya income tu kita tak boleh cakap you kecil tapi sebenarnya dah cukup besar dah perlu dilaporkan pada pihak lembaga ya. So yang pertama ciri kita tengok ni di peringkat DJ Arif ya, kita tengok dari sudut borang. So individu yang makan gaji borangnya EB. EBE ya. Sorry. Individu yang buat menjalankan perniagaan dia punya borang adalah EB. So business saja ya. So yang makan gaji EBE. Tempohnya pun berbeza juga. So kalau BE macam yang DJ Raifah maklum tadi, so EBE kita dah tamat pada 15 Mei yang lepas. So yang menjalankan perniagaan borang EB ini tempohnya sehingga 15 hari bulan Julai. Selepas tu kita tengok dari sudut dia punya kita katakan cukai ansuran ya. Kalau individu yang makan gaji ni dia ada PCB, potongan cukai bulanan. Kalau yang menjalankan perniagaan dia ada CP500. So CP500 pernah viral sekejap awal tahun hari tu ya. CP500 ni dia tak semestinya you ada income business mata-mata. So kalau you laporkan pendapatan lain-lain ketika you buat EBE pun you akan kena juga CP500. So CP500 ni kita sebenarnya memahami juga orang-orang yang menjalankan perniagaan tak semestinya dia untung every month. Tak semestinya juga dia untung that year. Kan? That's why cukai anggaran ni sebenarnya kita nak dia laporkan dan dia bayar dulu. Tak naklah masa akhir tahun masa dia hantar e-filing tu dia terbeban untuk dia buat bayaran penuh ya. So akhirnya apa yang kita buat untuk individu bisnes yang lain dengan makan gaji ni, kalau makan gaji PCB dia setiap bulan potong. Majikan buat ya. Kalau yang bisnes ini dia punya potongan tu 6 kali setahun. 6 kali setahun dan kita buat tu bulan 3, bulan 5, bulan 7, 9, 11, 1. Itu yang kita buat bermula bulan 3 ya. So dia ada masa sikitlah untuk dia menjana keuntungan within that year. So satu lagi yang menarik dari sudut perbezaan ni yang saya boleh kongsikan, kalau individu yang makan gaji ni yang isi borang EBE, mereka punya tolakan ataupun nak kurangkan cukai, cara nak buat tax planning ni sebenarnya sikit je. So dia boleh tolak dari sudut yang kita maklum memangnya dia punya pelepasan lah ya. So pelepasan every year. Next dia ada derma. So dia kalau dia buat derma kat tabung-tabung yang diluluskan dia boleh tolak juga. So seterusnya dia ada rebate zakat lah kalau dia buat zakat dan dia boleh potong. Itu je untuk individu yang makan gaji sebenarnya. Tapi kalau kita tengok individu yang menjalankan perniagaan, dia punya tolakan ni sangat-sangat banyak. Sebab tu lagi seronok lah untuk dia tahu. Tapi kalau documentation tak cantik memang susah sikit. So sama je yang 3 tadi tu, boleh tolak derma, boleh tolak rebate zakat, boleh tolak pelepasan. So selain daripada tu, yang ini saya nak share sedikit pada hari ini, kalaulah dia tu ada belanja-belanja untuk dia dapatkan income tu, dia boleh tolak. So semua belanja lah macam normal lah orang buat bisnes ada belanja dia kan. So belanja tu dia boleh tolak juga. So next, kalau dia rugi. Rugi ni pun terpecah 2 tau. So satu rugi pada tahun semasa. Next kita ada rugi untuk tahun kebelakangan. Tahun kebelakangan ni untuk makluman lah pendengar bernama, lembaga hasil kita benarkan 10 tahun ke belakang. Maksudnya 10 tahun punya rugi dia masih lagi boleh continue sampailah ke tahun ini untuk dia serap. Untuk dia kurangkan cukai dia sebenarnya ya. Tu yang kadang-kadang orang kalau dia rugi dia tak nak lapor. Itu sangat rugi tu. Sebab rugi tahun semasa dengan rugi tahun kebelakangan dia boleh tolak juga. Tapi sekali lapor je lah. Maksudnya sekadar lapor lah. So dia kena tengok berapa untung. Contohlah untung itu yang menyebabkan dia kena cukai tau DJ Arif. Tapi contohlah rugi tahun kebelakangan tu besar masa dia awal-awal buka bisnes tu rugi tu sangat besar. Dia boleh serap mengikut jumlah untung dia je. Mungkin tahun tu dia tak perlu bayar dah. Kalau ada baki rugi tu bawa lagi tahun depan. Dia macam tu. Kita rugi bagi lah tak lapor. Sangat-sangat rugi. Maksudnya kena tahulah jumlah kerugian tu Mesti berapa. tahu. Kena lapor tu. Okay. Sebab kena lapor. That's why kena lapor. So next, dia sebenarnya kalaulah dia beli macam aset-aset bisnes. Sebab aset bisnes ni, dia anggap belanja. Tapi dia bukan belanja aset-aset untuk menjana untung ni. Sebab ada aset yang dia punya guna tu more than 1 year.
aset kekal lama. Aset-aset ni pula sebenarnya kita benarkan tolakan juga dari sudut elah modal. So tengoklah kadang-kadang bisnes tu perlukan mesin, pakai jentera kan. Motor ke, beli kereta ke ni. Sekarang Insta famous pakai segala-gala kan, buat Perabot. podcast. Semua peralatan ni semua boleh juga Oh, handphone, tripod, headset, lampu, semua ni, laptop, lighting, iPad, mikrofon, semua. boleh juga. Semua boleh tu untuk elah modal juga. So benda tu rugilah kalau mereka tak tahu dan mereka tak nak lapor. Itu memang satu kerugian besar. Satu lagi yang saya rasa menarik untuk individu yang menjalankan perniagaan ni, dia boleh tolak juga, kita panggil dekat sini perbelanjaan khusus lah. Ya. So untuk individu-individu yang menjalankan perniagaan tapi dia memerlukan pekerja-pekerja, yang ini kita benarkan dia punya pengecualian tu, Raifa. Contohlah gaji dia boleh darab 2. Boleh tolak 2 kali. So kita benarkan macam tu. Contohnya individu tu dia ambil pekerja OKU. Kan, pekerja OKU. Kadang-kadang kita tengok bisnes kecil-kecilan ni dia ambil orang OKU kan untuk bantu. Next dia hantar training pada pekerja-pekerja dia pun boleh tolak 2 kali. So sesiapa yang buat industri makanan, so dia pergi dapatkan sijil halal pun boleh tolak 2 kali juga. So dia buat R&D boleh tolak 2 kali juga. So ini kelebihan lah kepada individu-individu yang sebenarnya menjalankan aktiviti perniagaan. So tolakan dia tu banyak sangat compact tu yang makan gaji. So dia kena ambil tahu dan memang simpan segala dokumen lah untuk dia boleh bantu dia punya keadaan cukai lah ya sebenarnya. Untuk soalan kedua tadi, iaitu risiko kalau dia gagal. Sebenarnya risiko ni kita kata ni bahasa manis ya DJ Arif bagi. So biasalah kat lembaga hasil orang tak suka dengar penalti lah, kenaikan ke, compound ke, biasalah tu kan. So inilah risiko-risiko yang mereka akan hadapi. So keadaan dia macam-macam DJ Arif ya. So satu mungkin dia ni memang gagal melaporkan e-filing. Ini kes gagal terus tak hantar. Ada juga orang yang lewat lapor. Lewat lapor e-filing walaupun lewat 1 minit. Saya malam 15 hari bulan tu berjaga juga. Alhamdulillah 4 kes selesai juga lapor pada malam itu kejadiannya ya. So lepas tu ada juga kes yang individu ni sebenarnya dia dah lapor ikut tempoh tapi dia salah. Sama ada sengaja atau tidak lah ya. Dia salah lapor dia punya income. Maksudnya terkurang lapor income dia ke atau apa. Semua tu ada kesan-kesan risikonya. Tapi untuk geng yang risiko yang tak hantar langsung e-filing dia ni, kita anggap dia satu kesalahan jenayah juga di Malaysia ya. So dia berdepan juga dengan kita punya kita katakan compound agak besar juga, RM200, RM20,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau dia memang tak lapor langsung lah ya. That's why sebenarnya kita mengambil peluang juga hadir dekat sini untuk kita galakkan ramai lagi rakyat Malaysia sebenarnya datanglah juga mohon bantuan di peringkat pegawai-pegawai kami untuk laporkan pendapatan perniagaan anda. Sementara ada masa lagi ni sehingga 15 Julai kan. Okay. Tapi itu kan cakap soal lambat lapor kan. Ya, mungkin kita ada masa sampai Julai kan. Betul. Tapi yalah kita ni awal-awal kita relax dulu, hujung-hujung baru nak buat kan. Betul. Tapi katakanlah seseorang ataupun sesebuah perniagaan tu dia memang nak declare, dia nak lapor kan. Tapi mungkin hujung-hujung tu ada kemalangan ke, kecelakaan ke, sampaikan terlebih date tu. Macam mana tu kan? Tetap kena penalti ke? Penalti tu tetap kena. Macam saya kata tadi, walaupun seminit lewat tetaplah kena kan. Cuma dari sudut pelaporan tu, sebab kita bukanlah kita kata kita tak berpijak di bumi yang nyata atau tak nak membantu sesama sendiri. So kita membantu, cuma di peringkat individu yang menjalankan perniagaan, sebab tu kita minta dia orang bersedia lebih awal. Sebab bila you jalankan perniagaan, you tak akan boleh laporkan pendapatan you macam ni je. Untuk makan gaji dia senang sebab dia ada satu penyata EA atau penyata EC kan. So dia mudah sikit lah untuk yang makan gaji. Untuk individu yang menjalankan perniagaan tak boleh. Sebab dia kena kira profit and loss dia, kena ada statementnya, kena satukan all the receipt and what not. So dia ambil masa sedikit untuk part tu. So kita harapkan para usahawan-usahawan yang memang bakal-bakal jutawan Malaysia ni kan. So hopefully dia ni bolehlah mereka ni bolehlah kita katakan buat persediaan lebih awal. Buat cepat lah. So buat nak kata cepat pun dia kena teliti juga perkara tu. So kalaulah dia tak berapa mahir nak buat perkara tu kita dekat sebab saya pun banyak juga dapat call yang macam tolonglah saya dah last minute ni. Macam kes hari tu 15 hari bulan 4 orang call saya malam, kita boleh bantu lagi. Tapi kalau dia call saya malam 15 Julai, lepas tu minta macam mana nak lapor, lepas tu saya tanya profit loss dah ada ke tak? Profit and loss dia kata tak ada lagi. Macam mana nak lapor ni tuan? Saya tak akan boleh tolong dia dah.
dekat situ. Sebab dia tak ada profit and loss. So makanya orang buat bisnes ni you kena ready lebih awal. That's why kita bagi extra time daripada individu yang makan gaji. You dapat ample time untuk you buat persediaan profit and loss tu. So hopefully pada pendengar faham tentang tanggungjawab dia lah ni. Okey. Baik, cerita pasal individu sebab kita buat pendapatan individu. So memang senang lah. Kita dah tahu kena simpan 7 tahun, kena simpan receipt dengan pelbagai cara sebagainya. Tapi kalau untuk peniaga ni sebenarnya apa yang mereka kena simpan? Penyata apa yang kena simpan? Sekecil-kecil apa? Dia kena simpan tuan. Okay. So macam dokumen sebenarnya dokumen ni banyak lah DJ Raifah. So pandangan saya macam saya pernah juga berdepan dengan pembayar cukai yang bawa berplastik-plastik, berkotak-kotak dokumen ke kita punya pejabat di lembaga hasil. So kadang-kadang tu dah memang berlipat-lipat kan. Belum tentu yang memang dah kena air apa semua kan. So saya sebenarnya macam kita bukan tak nak bantu. Di peringkat lembaga hasil macam saya katakan tadi, lembaga hasil ni bukanlah tempat untuk kita buat satu profit and loss. So kalau lah tuan-tuan dan puan-puan memang tak faham nak buat account tu, kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan buatlah any lantikan di peringkat accountant dekat luar sana lah untuk dia bantu buatkan profit and loss tu. So macam dokumen macam DJ Rafai tanya. So dokumen sebenarnya dia kena simpan 7 tahun. Itu basic ground rule yang dia kena tahu. So dokumen tu kena simpan 7 tahun. Dokumen apa yang kita perlukan dari sudut borang e-filing mesti dah profit and loss dia. Dia mesti ada profit and loss dekat situ. So kalaulah busuk-busuk dia kata saya dah buat bisnes lama tapi tak pernah ambil simpan dokumen kan. So dekat sini biasanya kita tanya you ada tak asingkan bisnes bank account bisnes dengan bank account personal. Paling basic you mesti kena asingkan. Bila dah asingkan account bank bisnes ni, silalah cetak dia punya bank statement. Tapi sekarang ni pun kita sedia maklum kalau nak cetak bank statement tahun-tahun kebelakangan dengan bank dah ada charge-nya. So that's why jadikan satu rutin kepada semua usahawan dekat luar sana. So setiap kali habis bulan you cetak. Cetak satu. Sebab kadang-kadang kedai makan kan dia punya daily transaction tu besar. Orang sekarang pula bayar QR kan. Betul. Kedai makan sehari dah berapa ribu orang datang contohnya. So that's why dia kena cetak setiap bulan base punya bank statement. So bank statement paling-paling penting lah untuk dia buat. So next kalau kita tengok ada invoices. Ni pun dokumen paling-paling banyak lah. Invoice pembekal, invoice belian, invoice jualan and what not. So dekat sini DJ Raifah dan DJ Arif, pendekatan yang kami di lembaga hasil gunakan iaitu di bawah My Invoice kita lah. So kita ada e-invoice. Sebenarnya kita nak bantu juga kepada usahawan dekat luar sana yang sebenarnya susah betul nak keep order record dokumen-dokumen ni. Kita perkenalkan My Invoice tu. So dengan My Invoice tu nanti sebenarnya kita boleh simpan lah semua maklumat yang you ada. So untuk individu yang kita katakan usahawan kecil, mikro dan sederhana ni, SME so SME kita bantu dari sudut pendekatan bukan je dari sudut invoice tu. Kita bantu juga dari sudut bagaimana you nak jual. So kita namakan dia produk lembaga hasil ni e-post. Saya tak pasti DJ Raifah pernah dengar ke tak. DJ Arif pernah dengar ke e-post ni? E-post belum. Post ni dia point of sale. So dia adalah satu produk di bawah My Invoice juga, tapi khusus kepada individu yang SME yang menjalankan perniagaan kecil dan sederhana. So e-post ni akan bantu banyak urusan-urusan documentation and what not lah kepada pembayar cukai. So saya harapkan kalau individu-individu yang memang kurang jelas dari sudut simpanan dokumen, you bolehlah menggunakan kita punya e-post. Sebenarnya e-post ni percuma je. Kita bagi kepada rakyat Malaysia yang nak guna. Kalaulah dia memang tak nak guna juga e-post kita, macam mana dia nak keep all the record? Paling mudah lah saya boleh kongsi DJ Arif kepada pendengar bernama ni. So dia perlu ada, bukalah Excel. Buka Excel, you bukalah satu sheet untuk duit keluar, satu lagi sheet duit masuk. You catat ikut tarikh. Bila tarikh duit masuk. So ini perkara apa. Yang duit keluar pula you bagi tahu tarikh duit keluar apa. Nanti at the end of the month you kumpulkan ikut kategori of bayaran tu. So dia mudah. So you tutup setiap bulan, lepas tu nanti boleh buat compilation setiap buat tahun. sendirilah debit kredit tu. Kena buatlah sebab dah tak nak guna yang kita bagi semua kan. Tak nak. Semua tak nak, you kena berusaha lah kan. Terpaksa macam tu. Okey, di TikTok sebenarnya ada soalan. Dia kata dah settle 15 Mei kan untuk individu, tapi sekarang nak buat lagi boleh tak? Takkan tak, penalti lah.
lah. Terima kasih dah jawab pun DJ Raifah. So siapa-siapa yang individu makan gaji tapi dia dah terlepas dah terlepas, tak ada masalah. You masih lagi boleh buat, tak ada isu di peringkat kita ya. Tapi itulah penalti dia, walaupun seminit lewat tadi dah ada dah. So penalti kalau boleh saya kongsi sedikit lah ya, DJ Raifah, penalti untuk lewat lapor ni kalau dalam 12 bulan dan ke bawah dia punya tempoh lewat tu 15%. So agak besar jugalah ya. Tapi ke atas baki cukai lah. So hopefully tuan-tuan dan puan-puan faham lah. Untuk individu makan gaji, special juga saya nak inform kat sini. Tuan-tuan dan puan cuba tengok balik PCB yang ada tu. Lepas tu kita nak tahu tuan-tuan dan puan-puan ni sebenarnya ada atau tidak income selain penggajian. Kalau memang betul-betul tak ada, memang betul-betul kerja makan gaji sahaja ya. So kerja makan gaji sahaja, saya rasa PCB dia tu kita dah akan jadikan PCB cukai mutamat, final tax. So dia dah tak perlu lapor dah. Kalau nak elakkan penalti lah, kena bijak susun strategi sedikit ya. Okey. Itu saja untuk pertanyaan di TikTok tadi. Untuk makan gaji, untuk rakyat-rakyat yang tak ada kerja lain ni, perniagaan ni dah habis dah. Sampai 15 Mei. Sekarang ni 15 Julai tutupnya untuk perniagaan. Tapi masih boleh lapor kalau anda belum lapor. Betul, tepat sekali. Okey. Alright. Baik, di hujung-hujung ni kita tak banyak waktu bos, tapi banyak sebenarnya kita nak tanya lagi. Tapi kita teruslah kepada hujungnya, pesanan lah kepada pendengar-pendengar Bernama Radio supaya mereka lagi faham, lagi cakna tentang kesedaran untuk kita bayar cukai ni. Okey. Terima kasih DJ Arif. So ada beberapa minit untuk saya ni. So pertamanya saya punya pesanan kepada semua sidang pendengar Bernama Radio. So satu, mestilah tahu tentang tarikh akhir 15 Julai. So jika anda menjalankan perniagaan dengan baik, so sepatutnya dia ambil masa untuk upah any accountant lah kalau tak reti buat sendiri. So accountant kat luar sana untuk buat account. So satu lagi yang saya nak kongsikan, contohlah macam kes individu yang makan gaji tadi kan. So ini dia terlepas tarikh. So juga bila dia buat account ni dia tak boleh buat tiba-tiba tahun 2025. So individu yang buat bisnes ni, dia kena tengok dari tarikh mula dia menjalankan operasi bisnes. So barulah dia boleh bawa account tu kat sini. Sebab kita akan ada banyak pengecualian daripada awal you jalankan perniagaan. So daripada awal tu mungkin you ambil masa sedikit lah. That's why kalau dah masa dah agak genting sekarang ni, so saya cadangkan untuk you lantik accountant lah ya, untuk buat satu persatu daripada tahun you beroperasi sehinggalah tahun yang sekarang. Okay, next, simpanlah dokumen-dokumen yang telah pun saya nyatakan tadi tu at least for 7 years. So ingat tolakan-tolakan yang tuan-tuan boleh buat banyak sangat, segala belanja yang sifatnya memang untuk produce an income, so boleh ditolakkan kat sini ya. So selepas tu dari sudut macam kita di lembaga hasil ni, kita nak galakkan juga tuan-tuan dan puan-puan make sure kalaulah you nak belajar secara sendiri. Sebab kita banyak pemain cukai yang sangat degil yang sebenarnya dia kata dia tak ada duit nak latih accountant. So nak belajar sendiri juga, okey, tak ada masalah. You nak belajar sendiri, kita dekat lembaga hasil boleh pergi ke portal rasmi kami di www.hasil.gov.my. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke bahagian EduZone. So dekat EduZone tu pergi dekat slide percukaian. So kita ada slide-slide berkaitan dengan individu yang menjalankan perniagaan. Step satu persatu kita ajar bagaimana you nak laporkan perniagaan di dalam e-filing. So boleh login dekat situ dan ambil tahulah ya. Kalau dah paling tak reti juga, bolehlah call kita di talian rasmi kami 0389 11 1000 untuk bertanya secara lanjut dengan konsultan hasil kami. Itu saja. Okey. Baik, saya tahu ramai sebenarnya yang sambil lewa. Betul. Dia tahu dia kena cukai, dia rasa tak bayar cukai tak apa, duit tu kita bagi kepada kerajaan. Itu adalah silap. Betul. Itu adalah kesilapan paling besar. Jadi jangan takut sekiranya anda tak pernah laporkan cukai, anda telefon sahaja pihak lembaga hasil atau ke mana-mana ibu pejabat ataupun pejabat lembaga hasil, mereka jangan boleh bantu. tunggu sebab bisnes ni every year you kena lapor. Kalau you tunggu, saya pernah jumpa kes yang sampai 11 juta nak kena bayar. Bila kita dah buat siasatan. So memang terduduk jugalah ya. So saya mohon individu yang menjalankan perniagaan ni jangan tunggu dan jangan ambil sambil lewa tu. Bahaya. Sebab sekali you kena, kita audit terus 7 tahun ke belakang. So memang bahaya sikit kat situ. Sakit kalau kena audit rasa balik dari negara luar. Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, tak lain tak bukan bos kita, Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri, Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih tuan bersama dengan kami dan untuk anda terus dengan kami. Ini adalah Bernama Radio untuk anda. Klinik cukai ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Cukai anda, masa depan kita.